MCA diberi ruang untuk bertanding pada pilihan raya negeri PRN Sabah ke-17, PRN 17, kata Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Timbalan Perdana Menteri merangkap pengerusi Barisan Nasional BN itu mengesahkan perkara berkenaan pada sidang media selepas program Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035. Putra 35 di Dewan Pelian Universiti Teknologi Mara UiTM, kampus Puncak Alam di Kuala Selangor hari ini. Ditanya jumlah kerusi untuk calon MCA, Ahmad Zahid enggan mengulas, sebaliknya menjelaskan perkara itu akan dimaklumkan pada hari penamaan calon. MCA kita berikan calon untuk bertanding. MIC mungkin tidak sebab jumlah pengundi India terlalu kecil, ya, sangat tidak signifikan di sana. Tetapi PBRS kita beri sebagai parti komponen di dalam BN. Calon kebanyakannya insyaAllah muka baru, di samping kita mengekalkan ke lama, dan kita akan ramaikan juga golongan profesional untuk menjadi calon-calon Barisan Nasional. Dalam pada itu, Ahmad Zahid menegaskan kerjasama antara BN dan Pakatan Harapan PH bagi menghadapi PRN 17 sudah dimuktamadkan dan tiada pertindihan agihan kerusi berlaku antara kedua-dua parti.